Raya family. Okey, kembali kat belakang dia jaga periuk yang ada tteokbokki. Aku buat untuk tambah-tambah menu tteokbokki, menu raya kau, menu raya Korea. Okey, let's go. Kita bergerak ke rumah, tak jauh pun, sebelah aje. Okey, Assalamualaikum guys. So hari 26 April kita ada menghadiri, kita ada buat keluarga kita lah, keluarga family Haji Tolabi dan Haji Sayah ni ada buat program raya lah, program jamuan raya dan family day kiranya sebelum Syawal habis. So untuk hari ini kita akan bermula daripada jam lebih kurang 3 petang sampai pukul 10 malam di kediaman Haji Suwardi bin Haji Tolabi. Haji Suwardi bin Haji Tolabi. Encik Suwardi bin Haji Tolabi, maafkan saya. Okey, kita nak tengoklah keliling ada apa kejap Okey, untuk jalan-jalan ni kita dah hiaskan dengan pelita. Ni pelita daripada zaman ni, pelita dari rumah aku. Memang dah, aku rasa dah kat 4 tahun ke 5 tahun aku pakai ni. Sampaikan kayu tu dah rasanya macam dah, orang kata dah agak reput lah. Memang kita orang kita buat konsep ni letak simen. Pasu tu beli kat kedai yang murah RM2 je. Okey, ni adalah pemandangan keliling. Kita ada orang rewang-rewang kat sana sebelum ni. Rewang-rewang masak. Jadi kita tak terjah belah sana pula. Okey. Okey, kita menggunakan tema color pink purple untuk majlis kali ni. Okey. So ni untuk menu utama belum sampai kot. Tapi untuk saya sendiri bawa menu tambah-tambah. Kita ada menu Korea walaupun tema hari raya hari raya puasa tapi saya buat menu Korea, tteokbokki, annyeonghaseyo gitu. Okey. Dan kat sini ada rasanya nasi lemak ni. Ni condiments untuk nasi lemak. Okey. Dan juga ada rasa ni apa Maggi soup tu. Sebenarnya keluarga saya dia ambil tender untuk jajan-jajan semua. Ni ada laksa. Ni ada saya tahu ni siapa. Ni mesti nenek saya yang buat. Dia buat bakso. Bakso dia memang terbaik kalau raya mesti orang makan. Okay, kita nak terjah. Ni adalah atuk-atuk saya. Kita nak lepak-lepak dengan atuk saya dengan tenang-tenang. Okay, let's go. Dekat sebelah sini kita ada bahagian PA system lah, karaoke. Dan juga kita ada hadiah-hadiah, hadiah tempur tua, hadiah hamper. Banyak gila ni. Okey. Kita tengok kat sini. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada beras, ada tepung, bihun, semua barangan kelengkapan. Banyak hamper ni sebenarnya. Tengok ni abang-abang PA system. Abang tu. Okey. Macam ada. Kita nak terjah bahagian dapur Kita nak terjah sekejap. Kita nak terjah. Video. Kita nak interview sikit lah. Jif, boleh cakap lagi. Okey, kita interview sikit lah. Okey, pegang sikit macam ni. Okey. Saya okey, apa nak cakapnya? Tak ada kaitan pun. Saya menumpang je kat sini. Orang ajak makan saya datang lah. Saya pantang tengok cakap makan free saya datang. Okey. Jauh mana pun saya datang. Itu je lah. Okey ya. Okey. Bang, tolong bang. Nanti kita interview. Kita nak interview tukang masak ni. Ini sihat ni. Sihat ya. Ni memang tadi apa sinoman dari bila ni? Sinoman dari bila? Dari Jumaat lah. Dari Jumaat tengok nenek saya, ya Allah, dia sinoman masak sendiri, ya Allah, masih kuat lagi. Cucu ni tak tolong ni, cucunya kerja. Terima kasih nenek. Bye-bye. Kita orang dapur, orang kata orang kuat dapur. Tu pakcik saya tu dah penat dah tu masak lemang malam tadi. Kita interview lah. Ada cik daripada pukul berapa kat sini? Ni baru sampai. Baru sampai. Sebab dekat rumah tadi buat apa? Lepet, makanan Jawa. Buat apa? Buat lepet. Buat lepet. Lepet makanan Jawa nak bawa kemari. Lepet tu yang tadi yang ada daun warna putih-putih tu je? Ya, daun ketupat tu makanan legend. Okay, saya ni jiran. Jauh ingat ketupat palas. Ya, bukan. Bukan. Jiran lepet. Lepet. Okey, saya kena rasa. Terima okey. kasih. Kita tengok acik aku tadi sekejap kipas, sekejap buah. Dah macam pengantin baru dah ni. Hantaran. Winnie love. Acik. Apa khabar cik? Selamat datang. Semoga majlis kita semua berjalan lancar hari Bagus ini. dapat. Acik buat sendiri ke?
Acik yang buat ni? Sama-sama Serius? maklum. Oh, terbaik acikku. Let's go acik. Lepet. Apa nama Ya, lepet? Betul lepet. lepet. Ya. Kenapa lepet? Lepet tu bukan macam apa tu ke tadi acik cakap? Apa nama? Lemper, bukan? Bukan, lemper yang segi empat. Segi empat dia betul. daun pisang. Daun pisang, dalamnya ada inti. Kita tahu betul lah tu lemper. Tu lemper. Yang ni tak ada isi. Dia garam, ampas kelapa, okey. dengan pulut. Betul lah ada Palas lemper. pulut. Dia bukan macam lemet, bukanlah lemet lainnya. Bukan. Mula tadi dah jauh ingat ke tempat palas. Ni lemper. Ni lemper. Lepet. Kalau kita ketupat tu dia ada dah kita hari raya dah puasa kita genggam kita punya apa kan. Ini melambangkan kita kalau kita meninggalkan jadilah rasanya. Oh, begitu ada makna Ketupat dia. dia ada makna dia. Ada makna rupanya. Okey, terima kasih acik-acikku telah tolong explain ya. Okey Cik, macam mana rasa ayah Cik? Kurang manis. Kurang manis. Kena tambah gula lagi. Kena tambah gula 5 lagi. pun kurang lagi. Okey, kena bagi macam-macam lah ya. Macam-macam. Ini air apa Cik buat ni? Ni air sampah orang panggil. Air apa? Air sampah. Oh, Sebab macam ni macam-macam dia taruh. air sampah. Faham. Dia limau lah dengan asam dia lah. Betul, dengan saya pernah serai dengar. Saya pernah dengar. Okey Cik, thank you Cik. Okey, terima kasih. Kita nak interview lah cik-cik kita kat sini. Okey, selamat Hari Raya Cik. Bolehlah pegang mikrofon ni. Baru ada suara. Hai. Tengok. Aku paling pakcik ni kalau pegang mikrofon dia terus senyap. Sihat Cik? Belum. Sihat ya. Okey, yang ni mesti dah sedia. Dah handsome macam aku ni. Pegang game boleh. Okey, nak tanya ucapan Hari Raya untuk kali ni. Okey. Terima kasih kepada semua sepupu-sepupu yang Dekat sikit. yang datang kita Sinoman daripada pagi sampai ke petang. Sampai ke malam. Malam pula je sambung lagi pagi tadi sampai ke tengah hari. Masak lemang bila? Daripada pukul 4 petang semalam 4 petang sampai kita saja bakar sampai pukul 4 pagi. Seronok saja sampai Lemang? daripada penuh sampai separuh kita bakar. Berapa banyak batang lemang tu? Berapa batang lemang buat tu? Tak banyak. Tapi pukul 4 petang sampai 4 pagi. 4 pagi. Okey, lemang 12 jam namanya. Lemang 12 jam 12 namanya. jam. Macam mana kita beraya nak balik ke kampung. Kita rasa macam layak. itulah dia punya perjalanan. Okey, kita nanti berjauhan. nak rasa lemang tu. Cuma nak tanya Cik, Okey. kepala lemang tu ada tak? Ada. Boleh minta nanti? Boleh. Ada kat dapur. Betul Baik. kat dapur. Saya kepala lemang je dapat tak apa. Yang lain tak dapat pun tak apa. Ya betul. Kepala lemang saja. Kalau nak buluh dia je pun ada. Tak makan bulu. Okey Cik, terima kasih Cik. Alright, nanti kita interview lagi. Cik mangsa ni siapa nak interview lagi ni? Kita interview yang perempuan pula lah. Macam aku terus tak apa, tak nak. Okey, nampak dia terus hello ke tempat lain. Ini pemilik rumah yang cantik. Hai Nenek. Nenek pegang ni. Pegang macam ni. Pegang macam orang nak nyanyi. Dekat sikit nak ucap. Ya Allah. Kena dengar suara Nenek. Nenek, terima kasih. Saya tahu Nenek masak menu apa. Menu bakso. Ya, saya teka tadi betul. Saya nampak Maggi tu. Okey Nenek, terima kasih Nenek. Nanti kita makan menu Nenek ya. Alright. Mungkin namanya lepet. Okey, sekarang ni sesi orang kata sekarang ni sesi bergambar oleh fotografer. Sesi bergambar ikut turn lah, tunggu turn. Kita ada fotografer juga kat sini. Tu fotografer kita.
Selamat apa? Selamat Hari Raya. Ya. Selamat raya. Ya? Abah. Abah saya sekejap lagi datang. Tengah Okey, siap. Ya tu. cantik. Okey. Panasnya kita nak apa interview Atuk lah. Atuk. Ya. Atuk macam mana? Raya-raya ni okey tak? Raya ni okey, alhamdulillah. Ha? Badan sihat. Alhamdulillah. Tengok-tengok anak sekarang ni hari tengok-tengok anak buah. Cucu-cucu ramai. Atuk terharum lah, betul-betul terharum lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey tu. Nanti kita interview lagi tau tu. Okey, beres-beres. Okey. Okey, Acik. Oh, beling-beling hari ni. So gorgeous. Acik tadi nak makan apa? Lontong Korea? Kita tak nak support, so kita panggil Lontong Korea. Okey, saya baru tahu Acik Kita saya, Malaysian kan? Okey, Acik saya panggil saya punya Tok Puki tu Lontong Korea rupanya. Ya Allah ya Tuhan. Betul nama baru ya, Lontong Korea ya. Acik jemput makan Cik ya. Ya, terima kasih. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Azril. Hai Azril, selamat Hari Raya Azril. Mikrofon. Bagi Azril pegang mikrofon. Azril nak ucapkan apa? Selamat Hari Raya, Mak Zahir dan Batin. Yeay, thank you Azril. Ya. Nampaknya sekelip mata saya punya menu sudah habis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah apa next time kita boleh buatkan lagi insya-Allah. Jiran-jiran ni dekat je kan. Roger je lah. Ayah Acik kalau nak Roger ya. Allah hai. Okey. Alam sama-sama. Alamak Cik, banyak sikit. Saya takut tak banyak apa sambutan, takut pelik-pelik. Okey, kita nak interview ni pasangan bahagia. Okey, pegang mikrofon. Okey. Okey Acik, saya nak tanya lah, malam tadi rewah sampai pukul berapa Cik? Sampai pukul 3. Buat apa tu sampai pukul 3? Buat lemang pukul 3. Mula pukul berapa mula? Mula pukul 6. 6 sampai 3? Lemang apa lama betul? Biasalah, special untuk family Okey, day ni. Jalan jumpa, rare punya. rare punya. Ada yang menjawab dekat belakang ni. Mari kita interview dia pula. Okey. Kamu ajak. Okey. Kenapa? Okey, kita belah sini Jad. Lighting. Okey, dah handsome kau. Dah handsome. Okey Jad. Orang tadi tolong rewang ke? Ya, tolong. Apa lagi selain lemang buat? Lemang. Lagi? Kita buat daging Palembang. Oh, daging Palembang buat sendiri Ada, buat sendiri. Terbaiklah. Ketupat kita buat sendiri. Apa ketupat? Ketupat ada. Anyam sendiri ke apa? Anyam sendiri. Nyam ketupat nyam ketupat boleh nanti kita buat apa? Challenge nyam ketupatnya. Okey, nampak tak? Okey, lagi daging Palembang lagi. Daging Palembang. Lagi? Itu saja yang saya buat. Tapi mantap lah. Ini single and available ni. Aku promote. Lagi. Okey, Jad. Thank you, Jad. Okey, alright. Pegang. Tahun ni kita berdua je. Tahun depan insya-Allah ada husband. Syukur. Alhamdulillah. Kita sama-sama naik pelamin. Aminkan ya insya-Allah. Amin. Dengan yang pegang kamera pun saya pun juga. Sekali. Okey. Kita sama-sama naik.
anak sekalian yang berusaha, Tuan Ahmad Daud bin Darman, pengarah program perjumpaan keluarga Haji Tarabi dan Hajah Sa'iyah dan sambutan Aidilfitri 2025. Yang dihormati dan yang diraikan, Yang Berhormat Datuk Haji Borhan bin Aman Shah, Ahli Dewan Negeri Tanjung Sepat N54, merangkap Esko Perumahan dan Kebudayaan Kerajaan Negeri Selangor. Yang dihormati Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, lulus. Tunggu anda telah dipanggil 0120. Apa kau buat? Kita bungkus makan. Oh, mantap. Bungkus dah. Ini macam. Wah. Wah. Ni. Kuah kari kan? Kuah kari kan ni? Bungkus ni, bungkus. Jangan membazir. Ya, biar lebih jangan kurang. Alhamdulillah.
sudah buat kencing. Hey, nampak? Nampaklah buat kencing. Function. Function cik, function. Tengok. Ya buat live je pandai ke? Yang Abu pandai tau. Saya suka biar dia kemas. Adam, Akif ambil. Kalau wanita dia kumpul-kumpul. Kita buka satu syarat. Ya, sila. Mau kasih tanah. Kalau kasih orang buang. Itu. Kain dia ambil. Adik mau cari itu.